Assalamualaikum, saya Ali Nur Rahim bin Ali mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Iltizam kerana dah membantu kami daripada tahun bila ya? 2023 lagi. Pihak Iltizam telah membantu saya dan family kerana masalah kesihatan, dan kali ini pihak Iltizam sekali lagi membantu ke atas 3 anak saya yang memerlukan rawatan untuk menghantar darah mereka, 2 adik dengan kakak dia ke Korea dengan kos lebih kurang dalam $350 seorang, dan adik yang lagi seorang ke Taiwan untuk dihantar darah tu sebanyak RM750. Yang sulung Muhammad Adam ni, dia ada sindrom ADNP dengan ADHD dan juga jantung berlubang, baru lepas daripada buat rawat pembedahan. Anak nombor 2 saya, Siti Salwa, mengidap sindrom ADNP juga dan juga jantung berlubang. Lepas tu dia ada secretary, tiap-tiap bulan ada rawatan secretary dia lah. Okey, anak nombor 3 saya, Nur Alia Damia, mengidap sindrom rasa silver, dalam bahasa saintifik dia hormon thyroid, dia thyroid dalam darah. Jadi arti kata lain dia bantut. Okey, anak yang bongsu saya, Nur Alia Husna, dia buat masa ni lagi darah dia baru lagi untuk hantar, kemungkinan bulan 6 keputusan dia orang akan keluar lah. Time tu akan menentukannya, cuma dia masih jantung berlubang lagi. Keadaan anak saya macam ni, saya kerap ke hospital, jadi transport apa semua itu juga ni, dan pendapatan kami tidak menentu kerana saya hanya peniaga kecil berniaga di pasar malam. Saya meniaga gula kapas. Itulah sumber pendapatan utama saya. Kami juga masih memerlukan bantuan lagi lah daripada pihak-pihak NGO yang mana ada, kerana anak nombor 2 saya ni, Siti Salwa ni akan buat operation lagi, cuma belum dapat detail tarikh bila lagi, kerana berat badan dia masih tak menentu. Jadi dia orang terpaksa menunggu lagi lah. Cuma saya tak tahu tapi doktor kata antara tahun ni atau tahun depan, Allahualam. Jadi saya masih tu. Jadi saya masih mencari dana untuk Siti Salwa dan juga yang lain anak-anak saya. Macam Nuala Damia pun, dia punya jantung berlubang dia dah tukar pergi ke ASD. Jadi bagi pengalaman saya lah, bila dia punya peringkat pergi ke ASD ni memang perlu melakukan pembedahan. Macam adik, dia masih PLO PFO. Okey, PFO ni kalau mengikut kata doktor pakar, kemungkinan dia boleh tutup sendiri ataupun dia makin membesar. Jadi itu kuasa Allah Ta'ala lah. Jadi saya terpaksa menunggu dulu lah, saya tengok keadaan dia.